unboxing barang-barang kita nak pergi umrah. Apa yang dah sampai je kita unboxing. Nak tunggu semua, takut tak sempat nak packing. Semuanya last minute. Tadi umrah. Apa lawa? Itu banyak. Tudung yang tak payah iron. Rasa macam nak try pakai tudung jersey. Cantik lah Nana. Dia tak jarang and lembut. Off white. Kita pergi unboxing. Jersey. Apa nak beli lagi ni? Yang ni pula Nana beli jubah and seluar. This just nice. Patutnya Nana beli ni banyak-banyak langsung tak jarang and tak melekat kat badan. Apa lagi Nana beli ni? Tudung ni tak sampai RM10 pun. Tak sampai RM10 pun. Ini. Nampak kan? Nenek? Tak pasal dah pandang cantik. TV shape kat depan. Tak sampai RM10 pun. Dia tepi dia tak lapuk. Nampak ni, belakang tau. I tak pakai scarf pun kat dalam, tapi tak nampak rambut pun. And if you nak tutup dagu boleh. Kalau you jenis yang nak melekap kat muka. Kalau I tak suka melekap sangat. Jadi I nak buat dia ada runcing sikit kat atas. Perfect! Dia tak tutup sampai habis. Okey lah gang, sambung part 2.